Kementerian Keuangan MOF memaklumkan kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baharu sejak mengambil alih pemerintahan pada 2022. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini masih kekal dengan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Kenyataan ini dibuat bagi menyanggah kata-kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madno, yang menggambarkan seolah-olah kerajaan tidak mengawal aktiviti perjudian dengan meluluskan lesen baharu bagi menambah bilangan permis perjudian di negeri berkenaan. Beliau turut mensasarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan yang dikatakan mempunyai kuasa penuh untuk memutuskan sama ada aktiviti perjudian di Kedah dibenarkan beroperasi atau sebaliknya. MOF menganggap kenyataan beliau mengelirukan seperti yang dilaporkan media. Kerajaan sememangnya mengambil pendekatan tegas dan bertanggungjawab dengan menghadkan aktiviti perjudian berlesen, memastikan kawal selia yang ketat serta memperhebat tindakan terhadap perjudian tanpa lesen dan perjudian dalam talian. Sebagai rekod, Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020 telah memutuskan untuk menurunkan bilangan cabutan khas daripada 22 kepada 8 kali setahun. Walau bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan di bawah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang mengambil alih selepas itu telah mengembalikan semula kekerapan cabutan khas kepada 22 kali setahun.